Kami satu bilik 3 orang sama dia kan. Okey. Ada lagi mama. Sebelah kami. Oh, ada lagi yang 2 keluarga di atas lagi. lagi 2 keluarga. Ha, Okey. sebelah kami lah. Satu punya anak. Dekat rumah tu ada 3 bilik. Ada 5 bilik. Ada 5 bilik. 3 yang berisi. 3 yang berisi. Ha. Tiga bilik ada penghuni. Iya, ada. Mangsa duduk dengan kakak. Nama? Okey. Nama. Tulis namamu sayang. Tulis nama dia, tulis nama dia. Iya, tulis ya namamu ndak apa, tulislah. Sabar. Kita dapatkan maklumat, kita akan cari siapa dapat. Jangan risau. Tengok kan ditolong. Kalau kita bisa orang pening. Tinda. Okey. Kamu kawan eh? Nama? Tika. Tika. Dari mana ni? Itu adik dia? Di Tanjung Balai. Tanjung Balai. Jadi katanya barang-barang lelaki tu bawa ada tak? Barang kedai ni. Suspek yang barang suspek tu. Cuba kita kabur tu. Cuba kabur tengok tu. Pokok hilang. Iya sayang. Motor tadi Pak. Iya. Dia adalah dia pergi parking di sana sayang. Adik masih di atas. Kita dah boleh agak dah siapa buat. Iya. InsyaAllah kita dapat. Mungkin malam ni paling lawak malam ni kita akan dapat. Iya. Diam sayang. Suruh dia hidupkan adik lagi. Iya sayang. Iya diusahakan. Iya sayang. Iya diusahakan ya jangan bising. Iya kan iya sayang kan kakak cakap jangan bising. Iya. Iya sayang. Iya. Okey, Dinda umur berapa? 22. 22 tahun. Kamu Tika? 27. Tika asal mana? Sama Iya semua. sayang jangan selalu bertanya. Diam-diam bila orang tengah suspek. Sabar. Bapak, hidup adekku kan Pak. Iya sabarlah tengah dianu sama dokter kan. Iya kan dokter tengah buat dia sayang kena sabar. Aku tak mau adekku ada. Iya sayang kan diusahakan. Dia cakap balik kita sama-sama ya kadang. Dia ada teman lelaki tak? Kita ada teman lelaki memang, tapi dia lagi kerja. Teman Dia lelaki dia nama lain apa? di sana dia. Dia kerja, dia biliknya sebelah sana dekat itu di mana. Teman lelaki dia? Tak, teman lelaki kami sama lah, kawan-kawan saja. Kawan baru cari kerja. Tak, maksud saya dia ada couple tak? Boyfriend. Boyfriend. Tak ada. Ada. Dia tak ada couple. Tak ada. Sabar. Tengah Setahu dibuat. kamu memang dia tak ada couple. Kemana-mana dia selalu sama kami Pak. Tak pernah sendiri-sendiri pergi. Dia memang suka sendiri pergi, kami mencari makan, dia sendiri di atas. Dia tak mau keluar Pak. Dia orang malu. Selalu saya cakap sama dia, ayo buat apa di dalam, sama-sama pergi keluar cari makan. Dia tak mau, kadang Pasport ada lagi tak? Ada pasport lagi tak? Kita kosongan Pak. Masuk sini nggak pakai paspor kah? Hah? paspor kita itu hari hilang. Hilang. Ingat lagi tak nombor pasport? Udah lama loh Pak. Jadi Mangsu tu tak ada pasport. Saya tak tahu. Kakak dia pun tak ada. Kamu pun tak ada pasport juga? Sama kita tiga. Tak ada. Mangsu 21 tahun tak? Daripada Tanjung Balai. Last kerja bulan lepas di section. Ni adik dia? Kakak Mangsu. Ni kakak masa? Kakak Mangsu. Mangsa satu rumah ada 5 bilik. 3 bilik ada penghuni. 1 bilik 3 orang. Kawan, kakak dengan mangsa. Suspek disaksi satu lelaki Aceh. Kenal?